aku dapat kasut baru. Wah, 新鞋子. Mak aku bagi sebab aku dapat 100 dalam exam. Wah, untunglah kau. Meh, tengok sikit. Wah, kiranya buka sekolah nanti kau pakai kasut baru, aku pula pakai beg baru. Aku anda semua ke? Nak tengok jap. Amir buat apa tu? Tengah buat kerja sekolah. Pandainya anak mak. Mak, tengok ni Amir dapat apa? 100? Tahniah Amir. Anak mak memang pandai. Mak, Mak nak tahu tak? Kawan Amir Ravi, dia pun dapat 100. Mak dia belikan dia kasut baru. Chong pula, mak dia belikan beg baru. Tapi tak apa, Mak. Beg dengan kasut Amir tu, Amir boleh pakai lagi. Nanti mak belikan ya. Mak janji. Kak, selamat datang Kak. Kat sini, KPDN ada buat PJRN kembali ke sekolah. Betul ke boleh dapat harga macam ni? Betul Kak. Harga memang terbaik kita bagi. Macam-macam barangan sekolah kita ada. Ya, boleh masuk Kak. Yang, tengok barang-barang kat sini. Murah kan? Lah bang, jimat banyak ni. Dapatlah anak-anak kita merasa barang baru bila buka sekolah nanti. Amir, bangun Amir. Hari pertama sekolah ni. Bangun. Wah, beg baru. Kasut pun baru. Terima kasih, Mak. Amir suka tak? Suka sangat. Mak beli semua ni dekat mana? Bye, elok. Bye. Bye. Wih Amir, kau pun ada kasut baru lah. Mak aku cakap dia beli dekat Jualan Rahmah kembali ke sekolah. Mak aku cakap baru-baru beli dekat situ. 便宜. Ayo, mak aku pun pergi situ lah. Jom, dah nak sampai dah. Ada kalanya mereka menyimpan pinta. Namun, senyuman kecil yang terukir menyalakan 1001 sinar harapan. Jom kawan-kawan, kita ke Jualan Rahmah kembali ke sekolah. Mana? Bila? Layari je portal rasmi KPTN. Bye.